2, 3. Hai, Assalamualaikum semua. So hari ni kita main arm saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je? Okay. Aku rasa kita kena ambil ni lah. Air sejuk banyak-banyak. Sejuk biasa sana. Okay, so kita akan rest dalam seminit je. So pull up lagi, kita buat 3 set lah of warm up. Kau sakit tak tangan arm wrestling? Semalam okey je. Ni, pull up dia bagi aku punya Strain sangat? bukan strain apa? Jadi kembang siap. Oh, pump. Pump Nice. dia punya fuck. Sedap ke? Oh, man. Same size of my forearm. Damn. So saya plan nak train Afai untuk arm wrestling. So saya pun tak pernah menang wrestling, tapi saya nak ada anak murid juga. Sekati lah. Benda boleh bang. Nak belanja. Okay. Satu, 2, 3, 4, 5. Nice. Okay. Apa benda? Bulking forever. Okay, so kita just start dengan bicep dulu. Kita start dengan behind the back dulu behind the back. Lepas tu normal bicep curl. Lepas tu hammer curl. Behind the back tu Kita start dengan behind the back dulu. Okay. Dia siku ni belakang ni. So dia angkat dia memang sikit dari situ. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okay. Okay, berat. Keringan. Dia macam ni, Fai. Pergerakan kau tu pun betul je. Tapi nak lagi kena, dia macam ni je pergerakan dia. Nampak? So maintain je. Macam tu je. Sebab kalau turun sampai sini, tak, siku dah ke depan lah. So kita maintain siku belakang sini. Gerakan sini je. Betul. Sikit tu je. Ni je. Two, 3, 4, 5. And then rest. Buka baju bang, bawa dia basement. Right.
Next, we go with curl biasa depan, badan sikit. 6 7 8 9 10. Satu, one more. 2. Mantap, mantap. Not bad. For newbie, not bad. Dia bentukkan macam Max Rider. Shataru Kamen Rider. Nice. Hammer curl. Masya Allah. What's this pen? Okay, bhai. Buka bhai. The cable thing. Cable tank. No, the rope tank. Memang nak apa? Tak sama. Kan semua bicep lagi. Yes. Okay, wait I want to make some cold water. Cold water. 5 6 7 8 9 10. 1 2. Nice. Hey, thank you. Okay, Fai. Apa dah? Fai, instead of bergerak je tu, kau fokus on gerakan ni. Macam tu. Macam tu. Yes, that will be your... Nice, nice. Betul. Kadang-kadang orang terlampau fokus dekat habiskan reps. Dia sebenarnya bukan habiskan reps. Dia buat sampai tak boleh. Kan? Reps tu as a basic guideline je. Aim for 12. Tapi dapat 8 pun tak apa macam tu. Tapi janganlah terus awal mindset 8 pun tak apa. Then kau akan target 8 lah. Faham tak? So the main thing is form lah. Nak kata form pun tak sebenarnya. Muscle contraction. Masa contraction. Tapi kalau newbie, angkat je. Asalkan rasa. Asalkan angkat. Dia bukan asalkan rasa. Asalkan angkat. Sebab kalau newbie sebenarnya memang angkat macam sana pun betul lah tu. Hammer dah habis? Ya ke? No bro. Baru dua set kan? Kau dua kan? Aku baru satu. Tak besar tak tahu Banyak tipu. Kadang korang ingatkan nak cepat besar, train banyak-banyak. Tapi sebenarnya korang train banyak-banyak, injet yang dapat.
Hishang. Punya besar tangan aku. Pada aku tunjuk jari aku sebenarnya lagi besar daripada kau. Bagus stand tu. Okay. So 3 set rest 15 second, jalan. Nice. Tak Fai, kau ke depan, kau ke belakang sikit. Tangan kau tinggal ke depan. Yes. Okay. 7 8 9 10 1 2 3 lagi. Try habis 15. 1 2 Nice. Ya, bakar. Lagi Fai, lagi Fai. Ui. Lagi. Ha, lagi. Boleh. Pedih. 1 3 lagi. 2 one more. Nice. Screwing. Gila ni, Mas. Ada tu gini. Nice. Apa ini bro? What the heck? What is that? Action. Okay lah. Ganas aku punya ni. Forearm. Aduh. Okay Fai. So aku rasa tu je lah untuk hari ni. And shoulder. So, Esok tak apa, kita gabung dengan masa lain kan. Padu kan, pump kan. kaki kita faham. Solid bro. Kembang tak? So by the way, kita orang ingatkan nak menceburi ke bidang arm wrestling. Tapi slow-slow lah, bukanlah terus masuk competition. So training. So maybe kita training out lah. Beberapa bulan ni kan. Nice up. Kita training dulu. So aku akan turunkan ilmu-ilmu arm wrestling aku yang aku kumpul secara curi. Sibuk. Saya dulu pun. Boleh lah, takkan sibuk. So kita akan cuba lah. Okay, slow-slow. Maybe kita buat satu konten ni nak. Setiap kali kita pergi gym, kita try lawan dengan semua budak kat gym tu. Nice. Try lawan je. Lepas tu nanti maybe kalau kita kalah, kita repeat kan dia. Macam tu. Lawan lagi. So just satu video khas lawan dengan random people. So that's all. Maghrib lah. Thanks Fai for joining the session. Thank you. Okay, pergi. Okay, rambut ni kan. Tak okay, bagi tahu kat komen. Kalau okay, kalau tak okay, diam je. Kalau okay, komen.